Ada yang tanya macam mana nak jaga hubungan baik dengan mak yang masuk agama lain. Oh, ni mungkin ada daripada orang Sabah Sarawak. Mungkin ada daripada Filipina ke kan, keluarga dia berasal daripada sana kan. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam ni. Pertama, ayat dia simple saja. Allah Taala kata dalam Al-Quran, Allah yang ajak. Dia punya petua dia simple. Macam mana soalan dia, macam mana nak jaga hubungan dengan mak yang dah masuk agama lain? Jawapan dia simple je. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Surah Luqmanul Hakim ya itu qala Luqmanul ibni ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi 'amaini an yashkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi min fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Surah Luqmanul Hakim. So Allah bagi tahu, kalaulah mak bapak kita ada buat yang tak kena, kita dengan dia wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, jadilah BFF kepada dia. Tu jawapan dia. Kena jadi BFF, kena jadi kawan yang baik. BFF ni macam mana? Kira BFF baju sama, makan sama, cerita sama-sama, layan story sama-sama, Netflix sama-sama. So kalau dengan mak kita macam tu, so kita kena buat macam tu dengan dia, BFF dengan dia. Kalau kita tak mampu, kalau kita yang tanya tu lelaki, minta tolong wife kita jadi BFF mak kita. Pahala besar untuk isteri yang tolong support suami untuk berhubung baik dengan mak dia. Bab mak dia keluar agama tu kita cerita lain. Ni bab kita sebagai anak, tanggungjawab kita BFF. Allah yang sebut, bukan saya. Jadi kita try buat BFF. So kena tengok rules BFF lah. Apa starting dia? Kena chill sama-sama, kena ni. Dan terutamanya kalau mak kita dah keluar daripada agama Islam, amat bertanggungjawab lah untuk kita membawa mak kita balik kepada agama Islam. Wallahualam.